untuk tegak agama Allah Ta'ala. Semua kita disuruh untuk tegakkan agama Allah Ta'ala. Aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Nak tegak agama Allah Ta'ala di masjid. Tak, semua. Siapa yang tak faham perintah ini daripada orang pandai-pandai ini, dia buat tak tahu dengan amal masjid ke? Dia hina amal masjid ke? Kerja masjid dihina. Dan terbodoh dengan orang kafir. Orang kafir kata, belajar hari, ini berjaya. Belajar hari, belajar semua jadi doktor filosofi. Masjid tu, masjid apa arah? Itu Quran apa arah? Kata macam tu keluar daripada tokong Hindu bertukir. Faham macam tu? Faham yang rasa macam tu lah. Rasa kata masjid dengan Quran ni tak memberi faedah satu. Di kepala otak macam tu semua. Kepala tu. Kepala Pati Wailun. Pati Ma'un. Semua kepala otak macam tu. Akhir sekali pakat minta tolong Tugu Tok Syekh buat salat perdana. Pasal apa? 8A, 9A. Itu je kepala otak dia kan. Ya'lamuna zahirun min al-hayati dunya. Wa min al-akhirati ghafilun. Dia tahu hidup zahir daripada dunia kan. Dan akhirat lalai. Kita ni nak belajar ni. Cuma islah akhirat dulu kan. Perintah Allah Ta'ala suruh islah akhirat. Wabtaghi fima al-akhirah. Mutuntut apa-apa yang perkara yang boleh menguntungkan kamu, memberi kejayaan kepada kamu, darul akhirah. Man aslahu bain Allah aslahu dunyahu. Man aslah akhiratu. Siapa yang membetulkan akhirat dia, maka Allah Ta'ala akan islah dunia dia. Itu akidah. Akidah itu apa? Isi pahaman dalam ayat-ayat Allah Ta'ala tu. Hari ni orang muda cakap, oh itu rosak akidah. Pakar motivasi kata, oh itu rosak akidah. Saya pergi lari perempuan pergi menikah di Golok. Tanya pasal apa? Nak pelihara akidah. Tak. Dia dapat artis Pina Comel punya Datuk Seri lah, Tan Sri. Datuk. Selalu Datuk ya. Yang duk mengurat artis-artis. Dalam TV semua geng-geng Datuk tau. Kalau keluar muka baru tu, mana-mana Datuk dah ada jambut. Ha. Lepas tu dia, pelari dia tu pergi Golok, pergi menikah dia tu. Orang tanya pasal apa dia menikah situ. Oh, saya nak jaga akidah saya. Itu je. Jawapan dia kan? Jahil. Kejahilan ni lah yang buat tu. Jahil macam ni. Jahil orang kita ni pasal tak dengar je. Kalau kita dengar, orang awam ni bila jahil, selapis lah jahil. Dia dengar saja, hilanglah jahil dia. Tapi jahil orang yang ahli kitab, orang pandai-pandai, bijak-bijak pandai tu, lepas tu jahil banyak lapis. Pasal apa yang dah jadi jahil? Yang jahil teruk-teruk ni.
Rupanya jadi jahil ni bila dah dengar, dah baca dah, tak amal apa yang dia dengar, itulah jadi jahil. Nabi SAW kata kepada Anas, la tajhalan, jangan sekali kamu jadi jahil. Oh ya, kaifa ajhal ya Rasulullah, macam mana aku jadi jahil ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, tasma' wala ta'mal bima tasma'. Mudah dengar dah, dan kamu tak amal apa yang kamu dengar, itulah jadi jahil. Kalau kita ni baca 300 ribu hadis, dengar lah kan. Tapi amal tak ada. Tak amal pun. Amal dia dah baca, jadi tukang baca hadis. Sampai tukang hafal hadis pula 300 ribu hadis hafal. Nak mula dalam daripada keluar dalam tabligh ni 20 tahun baru tahu belajar niat. Dah 20 tahun dah keluar dari mujahadah, dia bawa beg, galai beg mana-mana tu, duduk masjid tu, baru dapat melihat bagaimana apa dia mula, macam mana yang belajar takwa. Mula belajar takwa tu bila niat nak buat tu, nawaitu lillah billah fillah, bahawa kita betul tu. Sebab tu orang yang tinggal ribat, sia-sia mana-mana dia, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Empat Allah Ta'ala punya ilmu Allah Ta'ala dia sia-siakan, maka habis sia-sia kita, umur kita sia-sia. Tapi tengok rumah kita ada study kita, bilik semua beribu-ribu hadis, beribu-ribu Quran hadis semua tu. Tapi kehidupan dia biasa. Tidak ada kehidupan itu sebagai kehidupan yang yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Orang yang akan selamat tadi mereka yang bermujahadah, jamaah-jamaah yang Allah Ta'ala kasih mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunahum, adillatin 'alal mu'minin. Dia bersifat tawadhu sama mukmin, mengasihi. Benci kan? Kita tengok benci siapa pun kita gitu tengok. Kita pun jangan marah ya. Panggil marah. Jahil, marah dan sombong, kibir. Itulah sifat-sifat lari daripada ribat, lari daripada perhiasan dalam menuntut perhiasan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap langkah geragi kita. Tak masuk situ, habis dia jadi jahil murakkab. Orang tu mungkin paling banyak satu orang ya yang jadi mukmin. Yang lain 99 tu
999. Semua jadi munafik. Tu tengok dah. Tu. Kita ni rajin-rajin tu tengok tu. Belajar takwa ni tu belajar tu tengok. Tengok rupanya orang ulama-ulama yang ni semua 9, 7 jenis syirik tu penuh. Syirik ta'ah, syirik mahabbah, syirik ibadah, syirik yang kita dah belajar dah 7 syirik tu. 7 tu semua pada penuh pada ulama, ustaz, syekh, profesor. Syirik tu kalau ada satu pun batal habis amalan tau. Satu-satu je. Syirik, 7 syirik. Dalam la'ibun wa lahwan wa zinatun tafakhurum bainakum takaratum wal aulad. Semua syirik duduk situ. Kelaku-kelaku yang bersangkut dengan hak tu semua syirik. Sebut perkataan syirik, langkah syirik, duduk syirik, jodoh syirik, maka akhir jadi musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Musyrikin situ bukan musyrik tu. Kalau zaman Nabi dulu mungkin musyrik jahiliyah. Ahli kitab tu, orang yang pandai ahli kitab Yahudi tu. Dia boleh duduk berpakat sekali. Tapi kalau zaman Islam hadari ni, musyrik tu orang yang Islam tu lah. Orang Islam. Orang Islam yang duduk di Jabatan Agama Islam tu. Orang Islam yang duduk di IKIM, di ESEC. Semua syirik. Sebab apa? Nak buang syirik ni tuan-tuan sekalian, dia kena berduduk berwudu, duduk kekal wudu jadi kekal tu bertahun-tahun. Saya kata saya dia jadi munafik. Maaf di zaman mungkar. Gitu-gitu ma'ruf. Suruh orang perempuan menyanyi. Tak pernah kita. Profesor doktor ni lah di UISM tu yang mengatakan orang pergi Games Olimpik tu umpama perang Badar.
Pergi perang Badar. Cuma kepala otak dia. Orang ni semua kan. Puak ni puak yang ulai dalalim ba'id. Sesat dia jauh sangat dah. Dia jadi mungkar dan ma'ruf, ma'ruf dan mungkar. Kemudian kalau kita nak ajak pergi ma'ruf tadi, dah menjadi mungkar kepada dia. Tak tahu apa. Tak tahu perintah. فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Orang yang tak belajar akhirat, tak yakin kepada akhirat kan. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Orang yang tak pernah belajar akhirat ni. Mana tak payah duduk dalam masjid ni, duduk bidang apa saf ni belajar akhirat. Berwuduk tu dengan saf sembahyang dengan selawat Nabi itu ada akhirat. Nak buat akhirat dia kena ada yang itu. Kalau itu tak ada, mana orang tu dia tak akhirat, tapi akhirat juga, tetapi dia pergi jahim. Dia tak pergi ahliyin. Nah itu. Jadi tuan-tuan, pasal apa bila kita bangun kita bercakap lah. Dah semua ada kejahatan lah. Tak nak baik kan? Semua tak boleh, semua tak boleh. Apa yang boleh? Macam tak boleh. Islam apa ni? Oh, tu dia kata kita pula. Anu tak boleh, ni tak boleh. Nak menyanyi sikit tak boleh. Dah pakai tu kerumung lah. Tapi menyanyi sikit tak boleh. Ya. Kalau pakai kerumung, pakai celokong tu, patut menyanyi Quran lah, menyanyi Quran. Laita minna man lam yataghanna bil Quran. Nabi kata, orang yang baca Quran, baca betul je. Baca betul. Itu bukan daripada kami. Dia kena baca dengan nada dia, tangisan. Menyanyi Quran mana menangis. Laita minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan daripada kami, mereka yang tidak menyanyi dengan Quran dah. Nyanyi itu makna menangis, dalam hati itu menangis. Faham ayat itu. Baca Quran, baca bentuk, baca sekarang. Itu dah dapat sebagai Tuhan antara bangsa. Yang menjadi Tuhan dalam daripada Malaysia. Itu Tan Sri tu duk fikir tu. Dia nak tackle lah. Dia suruh bini dia pergi Minang. Itu dah kita. Allah Ta'ala tu untuk dapat dunia. Itu tak ada kebaikan. Dunia macam tu tak ada kebaikan. Dunia hari ini, si mufti dengan pejabat mufti dia, qadi dengan pejabat qadi dia, profesor dengan universiti dia, Islam. Lagi siapa? Pakai motivasi dia dengan forum perdana dia, dengan halaqah hadis dia, dengan halaqah sentuhan kalbu dia, dengan apa lagi? Dengan imam muda dia, dengan ustazah pilihan dia. Tapi benda tu duduk dalam jamban tandas syaitan. Televisyen itu adalah tempat tandas syaitan. Kencing tai syaitan zahir di situ. Sebab dia meninggal mempelajari kitab Allah. Belajar kitab Allah ke, hadis Rasul ke, kalau belajar luar pada masjid tu, dengan adab tertib tadi, lepas semayang tu ada menzakarah kitab Allah. Luar pada tu, tak boleh pakai langsung. Semua sesat. Itu dah, kena belajar. Ya.
Nabi mengajar dia macam tu. Nabi SAW mengajar dia macam mana? Sahabat-sahabat boleh belajar dengan Nabi macam mana? Ilmu tu yang boleh pakai. Ilmu lain tak boleh pakai tu. Taklah kebaikan langsung. Kalau ilmu hadis kan, ilmu Quran kan, dibaca cara yang lain, maka Quran jadi akan menjadi sesatkan dia. Dengan Quran dia sesat. Yudullu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Quran ni bila orang main-main, orang tidak memberi hak Quran, tak mengenal Quran, tak mentazimkan Quran, bermain-main dengan Quran kan, guna Quran untuk dapat masyhur sebagai orang yang bijak. Tuan-tuan sekalian, itu balak, itu musibah yang besar. Itu virus, tersebar segala virus ghaflah dan syirik dan kufur kepada orang Islam. Habis puja dia main di mana-mana. Suruh pergi masjid, dia lari bergoleng tu. Allah Ta'ala suruh pergi masjid, dia boleh faham tu. Kalau nampak masjid, dia tahu dah. Kata perintah Allah Ta'ala, perintah suruh kita pergi masjid. Semua orang tahu tu. Semua orang Islam tahu. Dia dah baca dah kan. Semua ustaz, profesor tu tahu. Dia tahu lama-lama sekali, baca dulu je. Macam saya mengaji hadis dulu kan. Mula mengaji hadis, mengaji Johol Bukhari. Mengaji Bukhari. Umur 13 tahun. 14 tahun. Dah mengaji dah Bukhari dah. Tapi mengaji pun begitu. Macam budak tadika tu. Kita belajar tadika. Doa makan macam mana? Allah membarikanna fi rizqina. Amin. Waktu tu makruh angkat tangan doa tu makruh. Macam kita pergi tak masuk tandas. Tak payah doa boleh. Allahumma na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Rizqin najis syaitan. Kalau kita tengok orang-orang tu semua pakut. Maksud nak masuk tandas pun doa lah. Oh itu bukan sunnah Nabi macam tu. Bila nak makan kan? Nak makan semua makan tu. Dia jadi siapa? Dia jadi Orthodox Jew dengan Kristian, Orthodox Kristian. Kan? Orang Kristian tadi bila itu dia kumpul. Oh God please to you. Amin. Jadi Ustaz Maulana Syekh dia ingat hatu pun. Dia tak tahu kata itu kot macam tu. Itu Yahudi punya. Senang kan? Dia ingat dia profesor kan. Oh tu. Lebih kerana dia mengaji agama dulu, tuan-tuan. Dia tak pernah masuk latihan rebat dalam masjid. Oh, tak. Dia mengaji agama pun itu ke agama qarin je yang begitu. Yang mengajar dia ilmu macam tu, Islam macam tu, qarin. Nak beritahu kepada orang tu semua. Ilmu yang dia belajar macam tu dengan mensia-siakan sunnah dan sirah Nabi kan. Maka tu guru dia adalah qarin, bukan malaikat Jibril. Jadi kita yang buat begitu, sebab macam pun ngaji macam tu, kita masuk dalam innakum fi qawlin mukhtalif yu'faku an kullu man ufik qatal al-kharrasun alladhina hum fi ghamratin sahun. Kita mai belajar di masjid ni, kita akan masuk dalam wazariyati zarwan wal hamilati waqran wal jariyati yusran wal muqassimati amran innama tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi' was samaa'i dhatul hubuk. Kita masuk dalam 5 ayat tu. Kita yang duduk ribat dalam masjid, duduk belajar, duduk masjid pergi banyak ni. Duduk belajar pergi dapat ubat wudu dengan saf tu pun. Supaya ditulis dalam Illiyin. Abrar.
الصلاة بأثر الصلاة لا واللغو بينهما كتاب مرقوم في العليين كتاب في عليين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة بأثر الصلاة, semayang lepas semayang tu, dan tidak dicelahi dengan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang syirik kubur. Sia-sia mana orang? Perkataan yang sia-sia tu, semua perkataan sia-sia tu bawa pada syirik dan kubur. Bukan sia-sia tu untung tak ada, rugi tak ada. Perkara sia-sia ni, dia membatal kita, nama kita dalam syurga dah tulis pun, dia batal lagi. Silap satu patah. Inna rajulu yatakallam bi kalamatin min sakhatillah. Takut begitu. Dia cakap mudah cakap ni. Satu kalimah dengan kalimah yang dimurkai Allah Ta'ala. Kalimah yang dimurkai Allah Ta'ala siapa dia? Qala qila itulah. Orang kata gini, orang ni kata ni, syekh kata gini. Qala qila. Our elders say, itu dia. Orang cerita linggu, dia punya betul-betul tu. We have to listen to our elders. Our elders apa dia tu? Dia berkata kata elders dia tahu. Kita ada begitu, your elders is Qarin. Oh, hey, how can? Oh. Itu pelaku dan perangai tu. Zahir lah. Zahir pakai suara, pakai tudung. Ada tudung pula. Pelaku dalam tu tai. Kibir, sombong. Marah, sifat marah orang. Letak tu ingat dia marah. Batu kibir, sombong, jahil. Itulah sifat orang yang akan masuk. Fawaidul lil qatiyati qulubuhum an dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ma nazala minal haqq. Adakah tidak sampai masa lagi bahasanya kamu duk belajar khusyuk? Tak belajar khusyuk, kena belajar khusyuk lagi ya. Dah semua dah bahagia kan, lepas pada makan balik semua dah kaya raya dah semua kan, amal dah semua yang ada semua ada kan, sedekah ada semua. Masa tu dah turun ayat. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha
Adakah belum sampai masa lagi kepada orang untuk mengkhusyukkan diri? Belajar khusyuk lah. Antakhsha'a qulubuhum, untuk mengkhusyukkan hati-hati mereka. Lizikrillah, untuk zikrullah, untuk kalam Allah, untuk memperingati Allah, untuk zikrullah, untuk belajar khusyuk dulu. Dan mendengar perkara-perkara yang waktu wuduk kita khusyuk. Pada situ. Kalau situ tak ada. Tak ada. Kita ambil wuduk. Sabar di atas wuduk tu. Itulah mujahadah. Itulah belajar khusyuk. Maknanya tuan-tuan sekalian, perhiasan Allah Ta'ala di dalam masjid, bukan masjid saja, perhiasan, mana amal perintah Allah Ta'ala, kelaku dan perangai, mengeluarkan daripada perangai yang baik, rezeki yang baik, akhlak yang baik, itu semua daripada situ. Kalau alim ulama, orang pandai-pandai kan dia duduk situ bertahun-tahun, baru dia panggil ulama. Kalau dia tak pernah duduk masjid itu, dia jadi ulama, maka dia ada munafik. Dia terpatah dari munafik. Dia terpatah menjadi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia akan terus dihumban asfar safilin, neraka yang paling bawah sekali. Saya ada belajar mengenal 7 jenis ulama yang akan masuk 7 jenis neraka bagi puan-puan yang pandai ni mengaji hadis tu. Kalau nak jadi ulama sangat tu, kena belajar sifat-sifat ulama tu. Sifat takut tu kena belajar. Dia kena belajar surah Bayyinah. Orang ni semua dia benci sikit, yang paling payah nak baca adalah surah Bayyinah. Ni ustaz Syekh Maulana semua. Dia takkan baca. Tak. Nak baca surah tu. Lagi satu kuliah. Nah, kemudian yang lagi satu doa. Macam heret bangkai Yang dia suka show bila anda dapat ni, saya punya slot ni dah lama tak dapat ni. Tak, dalam Puak Jakim tu, Ustaz Maulana Syekh tu. Dia sengok dah. Tak, tengok-tengok Ustaz baru punya naik pergi bagi ceramah, bagi apa, ada cakapnya tu. Tak, buat halqah ke, mengajar ke, baca soal jawab ke. Sihat Maulana tu ada dia tak popular kan, dia pun tengok geram gitu. Tengok dia juga. Tengok minggu demi minggu. Oh dia juga. Oh, bukan dalam Puak Jakim tu. Itu perangai beruk, perangai kera beruk, perangai babi tu kan. Tamak satu benda perangai babi lah, tamak kan. Tamak tak tentu pasal kan. Kalau yang tamak nak ambil akhirat tak apa. Hibbul akhirah, tamak kan. Kalau tamak untuk dunia, tuan-tuan binasa kita dah terkeluar daripada orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Kita tak masuk. Kita hanya masuk tahu iman macam Fir'aun beriman. Fir'aun dan Syekh dan Ustaz ni macam angin korup. Lama-lama ni angin korup baru.
ulama, profesor doktor tu, orang follow. Saya tahu sebab saya berperangai macam tu. Tak, kita lalu penggal tu, laluan, masyafah mana perjalanan seorang itu. Dia sampai dalam ilmu untuk dunia yang semua macam tu. Sehingga kita sampai mempelajari untuk akhirat. Sehingga kita sampai mempelajari as-sayru billah wa billah wa lillah. Kita berjalan billah, billah, lillah. 3 lapis. Jasad, akal dan ruh. Oh, mana begitu. As-sayru billah wa billah wa lillah. Itu dia panggil ilmu ihsan. Belajar ihsan. Rukun ihsan. Kalau rukun Islam kita tahu kan? Rukun Islam. Rukun iman? Tahu ya. Tahu saja. Tanya rukun iman berapa? Oh. Tahu semua. Boleh baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia agak baca. Boleh baca. Kita boleh sambil baca. Nak sampai ilmu zuk. Mengasai. Zaka ta'mul iman. Man radiyat billahi rabban wa bil islam Muhammadun. Akan mengasai lah kemanisan iman itu apabila seorang itu meradai Allah sebagai Tuhan. Wa bil islam dinan. Dan agama Islam sebagai agama kan. Nabi Muhammadin Nabiyyan Rasulah dan redha dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Begitu. Jadi tuan-tuan yang melihatkan kita itulah rasanya patut kita pandai mengatur masa kita. Sebab apa yang saya dah tengok dari tuan-tuan melihatkan semua dalam agama ni, tiap pelusuk agama, tiap agama semua ada syirik. Mainkan kita ni masuk dalam ribat, masuk mengaji dalam qul bal huwa nabun azim saja yang boleh nak selamat. Ilmu itu saja. Ilmu perkhabaran agung. Naba'an azim mana perkhabaran agung. Agung itu siapa? Allah Ta'ala ya lah. Quranul azim. Nabun azim, tu Quranul azim. Tu dia arsyul azim. Mai daripada arsyul azim. Itu. Jadi kalau mana kita tu, bila sampai peringkat ni kita dah semua kena belajar dah. Ini fardu kan, wajib. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kena kami berdoa ahli Al-Quran. Kalau kamu tak tahu, kena tanya orang ni. Jangan kita tak tahu, kita melampau, kita bohong. Sebab kalau orang tahu kita tak tahu, apa ni, tak tahu kan. Orang kan lari daripada dia. Jadi dia nak jaga orang tu. Nak kawal orang tu, nak lari daripada dia. Oh, dia kena bohong tu. Beritahu gini. Itu yang untuk jadi hadis maudhu' tu. Dia dapat nak kumpul orang, nak menghadap dia tu, dia kena dia cakap bohong. Dia bohong ni sedap. Tak. Cakap bohong dia lebih sedap daripada nasi mandi lagi, nasi apa kan. Kalau kari tu dia sedap pada asam pedai lagi. Bohong kan. Boleh sedap. Dia adalah orang yang tak membaca kitab Allah. Semua pembohong. Dan orang duk ajak manusia, masuklah parti, buat terus parti Islam terus. Dan lepas tu nak kumpul manusia ni dalam Islam, nak satukan dalam parti Islam ni supaya boleh ubah perkara. Barulah kita ada kuasa pemerintahan. Nah, parti politik
Dia nak ubah ni. Dia nak ubah tai dia pun tak boleh ubah tu. Tai dengan kencing dia pun tak boleh ubah kan. Jadi tuan-tuan, itulah teruk yang puak yang mesesat kita tu. Saya dulu memang berpati sebab tu kita kata puak ni betul-betul menyesatkan. Mata saya ada pegang tongondi tu. Tu kepala pimpin posipas. Banyak ulama-ulama dia tua-tua tu. Kita pun dah putih hati lah. Memang benar dah, tak ada jalan lain dah. Hanya satu salah perjuangan Islam, iaitu Parti PAS. Kalau kita mati cerah tu, memang anak mati munafik. Kalau kita dah pandai sikit pun, jadi ustaz pun, mati munafik. Tak boleh, tak ada jalan yang boleh masuk syurga. Semua dalam nar kan. Ahli parti semua dalam nar. Lah dalam nar dah. Dia syok dalam parti. Dia kempen apa pun. Kena pangkah bulan tu. Baru betul baru Islam. Dia kata tu. Wahai dia nak jaga dia ya. Parti-parti ni nak jaga pribadi dia. Tak. Dia ni seorang ulama besar. Dia jadi nak jaga dia punya kursi. Nak jaga dia punya penggal tu. Sebab satu penggal. Dia jadi MB satu penggal. Kalau pencen dia kata pencen full pencen tu. Dan kalau 10 kali penggal, berapa? Satu penggal 3,000. Kalau 10 kali pencen penggal tu, berapa dah? Kita dapat free hari-hari. Sebulan 30,000. Sehari 1,000. Itu yang dia kempen sangat tu. Masuk parti dia tu. Wahai parti PAS tu bukan. Parti munafik. Parti Syiah. Parti Wahabi. Tak ada sunnah sirah Nabi. Tak ada. Tak ada langsung. Dalam parti itu sunnah dan sirah Nabi. Tak ada langsung. Itu yang saya tu tengoklah ni. Semua tipu ya. Penipu. Dari itu. Jadi kita ambil langkah kita ni. Kita ikut wasiat Nabi SAW. Ta'allama kitab Allah wa taba'a. Saya turut yang itu. Saya tak peduli sama. Dengar wasiat Nabi macam tu, kita pegang yang itu dah. Tak peduli dah. Siapa yang nak main, nak bangkang, nak makta, kita kerat tengok dia lah. Tak, saya perangai macam tu. Kalau boleh belah dua tak apa. Tapi kita ni kesian kan. Kalau suruh juga dia buat baik kalau dia boleh tobat dan mengucap dan dia pun main pakat duduk di masjid tu, duduk selawat sekali tu. Tu lah kita mau tu. La ayyahjabika Allahu jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Seorang yang kamu boleh tarik dapat petunjuk tu. Hei daripada kamu belanja tentang benda usaha dunia. Alhamdulillah. Akan ajak orang berdapat hidayah satu orang tu lebih baik tau. Akhirat lah. Bila langkah akhirat itulah yang paling baik. Sebab usaha kita tadi satu orang tu dia balik pada hidayat kan. Nah, itu. Itu mana benda dunia tak ada apa-apa. Tapi orang yang bijak tadi dia jadikan kata untuk infak fillah kan. Bagi kita ni dulu dan kita jadi kita belanja infak bagi Allah Ta'ala. Sebab itulah memberi makna yang besar kepada tiap-tiap diri seorang tu. Ya. Wa'amfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kalau belanja fi sabilillah, belanja kita untuk kita tu, untuk makan kita, untuk pakai kita, untuk berjalan kita fillah, untuk kita niat fillah, as-sayr fillah, berjalan fillah, duduk billah, beramal lillah. Duk belajar yang itu.
Itu dia bagi belajar ihsan. Iman Islam ihsan kan. Majlis Nabi SAW itu serentak dia mengajar. Nabi mengajar Islam, ihsan, iman dan akhirat. Majlis muzakarah yang ada begitu baru majlis itu adalah majlis sunnah dan sirah Nabi. Kalau majlis lepas maghrib juga pakai zuhur dah, tapi majlis dia pergi kerana dia pergi mengaji tu lah, sebab sekali dia attend dia dapat RM100. Tak, RM100 ke? Kalau 200 ustaz yang pandai kelentong sikit, dapat lebih sikit. Dia kelentong banyak lagi, envelope dia jadi 300 sekali pergi mengajar tu, sekali attend tu. Buka kitab, baca lepas maghrib, kamu lari tu, nak ambil tak tangguh pula. Tak ada semayang pun tu. Dia semayang ke tengah jalan. Sebab bila semayang, dia kena semayang bila pergi sana orang dah siap, dia nak semayang pula, dia kena tu, dia semayang ke tengah jalan. Sampai dia tu, lepas tu bagi salam, dia pun sampai tu buka kitab. Dia nak kejar. Kalau cari satu tempat tu RM200 katanya. Biasa orang pandai dia RM200, kalau pandai lagi RM300, kalau pandai kelentong lagi RM500 dalam envelope tu. Bila mula RM500 envelope tu, dia mula kira lah. Kalau dapat semua 5 waktu tu, 5 envelope dah, satu envelope tu 5 dah, 5 kali 5 berapa? Dia kira gitu tu. Itu dia kira. 500 kali 5 berapa? Tak 2,500. Sehari 2,500. Kalau sebulan, darab 30. Berapa? Itulah jenis wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a ma lahu 'addada. Dia bilang itu. Dia bilang. Balik-balik bilang. Tak. Balik rumah tutup. Celaka dia bagi 200 tak cukup. Terus celah tu. Jom sini ada 100 je. Celaka dia. Itu panggil ustaz. Ustaz yang dah bawa beg pergi lepas masjid, dia bawa beg pergi lepas semayang tu, mengajar tu, semua kelaku macam tu. Munafik. Oh, itu perangai lah. Ini kita cakap perangai ni. Supaya kita jangan. Kita ambil tahu pasal apa yang
dagang itu kan. Kita nak cek nombor tu. Ulama besar tu. Orang dari itu kita. Kita apa? Oh ya Allah. Ulama besar lah. Kalau lagi makan. Kata dunia bagi bantu dekat dengan dekat yang tomat satu apa? Tuan Guru Menteri Besar. Nama besar tu. Kalau sebut nama ni, inilah. Dalam hukuman. Maka dia tu kalau tak dari luar dari kotak sarang dia tu, dia tak tobat tu. Mati suil khatimah, mati jahat. Siapa-siapa pun kalau dia tu masuk dalam